KPPSJM kutuk perbuatan bakar kenderaan JPJ. Kesatuan Pegawai Pengangkutan Jalan Semenanjung Malaysia, KPPJSM, mengutuk perbuatan membakar sebuah kenderaan pacuan 4 roda milik jabatan itu di kilometer 12 Jalan Ipoh Lumut semalam. Presidennya, Hamzah Masri berkata, perbuatan tersebut bukan sahaja tidak wajar tetapi juga melanggar undang-undang. Membakar kenderaan mana-mana jabatan sebagai penyelesaian masalah tidak akan menyelesaikan apa-apa, malah menimbulkan lebih banyak masalah. Katanya yang ditemui pada majlis penutup program Satu Komuniti Satu JPJ peringkat daerah Baling di sini hari ini. Beliau juga berharap polis akan melakukan siasatan menyeluruh dan mengambil tindakan sewajarnya terhadap pelaku. Dalam kejadian itu, kenderaan tersebut dipercayai dibakar selepas dikatakan penyebab kemalangan membabitkan 9 kenderaan termasuk 4 kereta dan 2 buah bas sekolah yang tiada penumpang. Sekian berita IMR Network.